Api bukan sekadar nyalaan. Ia mempunyai warna dan setiap warna mempunyai suhu tersendiri. Api Dewa Durjana tidak memilih mangsa. Dengan suhu ratusan hingga ribuan darjah, segala yang berada di hadapannya akan lenyap tanpa belas kasihan. Aura perisai Arhat Esa hancur apabila ditendang, namun itu belum bererti kekalahan. Pertempuran sengit terus berlanjutan antara hikmat moden dan kuasa sejati. Serangan bertalu-talu menggoncang Arhat Esa. Hikmat badan titanium peringkat pertama tidak lagi mencukupi. Dengan raungan amarah, Arhat Esa mengaktifkan peringkat kedua. Serangan Arhat Esa semakin meningkat. Harimau Hitam segera mengaktifkan 6 hikmat keramat. Tenaga hijau memancar, berputar mengelilingi tubuhnya. Arhat Esa menyerang sambil mengugut keluarga Harimau Hitam. Dia hampir goyah, namun segera menenangkan hati. Tanpa gentar, dia menyambut serangan. Tumbukan kuat mengguncang Arhat Esa. Serangan susulan tidak mencederakannya sepenuhnya kerana kuasa disalurkan. Arhat Esa segera menangkap kaki Harimau Hitam. Gaya pengisaran maut berputar ganas. Cakar titanium mengasak, aura kebal melindungi Arhat Esa. Harimau Hitam cedera dan mengaum, berusaha melepaskan diri. Gaya lucutan Vijra menghujani Arhat Esa. Beberapa serangan tepat memaksanya berundur. Harimau Hitam muncul di belakang lawan. Gaya pupusan Pusha meledak bersama sambaran aura. Arhat Esa gagal mengelak dan telinganya terkena tumbukan. Tenaga Harimau Hitam menembusi hingga ke otak Arhat Esa. Badan titanium hancur. Hentaman ke bumi membelah lantai batu. Cahaya keemasan pudar. Arhat Esa diambang kejatuhan. Cahaya merah muncul dari lubang tembok. Sinar itu semakin kuat. Arhat Esa bangkit semula dan mengaktifkan peringkat ketiga badan titanium. Pertempuran kini soal hidup dan mati. Harimau Hitam meningkatkan kuasa air. Tenaga melonjak, otot dan tulang berubah. Harimau Hitam mara dengan aura keemasan. Arhat Esa membalas dengan ancaman kejam. Cahaya kuat menyinari rumah Dr. Sean. Dia terjaga, merasakan bahaya yang semakin menghampir. Tanpa berlengah, dia bangun untuk bertindak. Rumah Dr. Sean diserang oleh lembaga berapi. Dia segera melindungi anaknya. Letupan menghancurkan bangunan. Mereka berjaya melarikan diri dalam kekacauan. Lembaga berapi kuning menyekat laluan Dr. Sean. Ancaman maut dilontarkan. Kemudian, Dewa Durjana dan Durjana Merah muncul serentak. Tekanan kuat mengguncang perasaan. Arhat Esa bergerak sepantas kilat. Bayang supersonik membentuk pusaran aura titanium. Harimau Hitam terperangkap. Arhat Esa menyerang tiba-tiba. Tumbukan berat menghentam Harimau Hitam. Serangan bertubi-tubi menyusul. Akhirnya, kepalanya terkena tumbukan. Arhat Esa membalas. Gaya lucutan Vijra dilepaskan. Satu tumbukan dari atas menghentam kepala Harimau Hitam. Arhat Esa menghujani serangan ke kepala Harimau Hitam. Namun, pada detik genting, cahaya Shaolin terpancar dari dalam tubuhnya. Tenaga itu menghentam balas, tak hingga aura titanium Arhat Esa retak. Aura titanium Arhat Esa telah dipecahkan. Harimau Hitam menyerang balas. Gaya gangguan Kuan Yin dilepaskan. 1000 kaki dan tangan menghujani Arhat Esa bertubi-tubi. Serangan Harimau Hitam mengena tepat. Perisai titanium Arhat Esa pecah berkecai. Tulang dan tubuhnya turut menerima hentaman tanpa perlindungan. Kepala Arhat Esa terpisah. Tubuhnya musnah. Dengan nafas terakhir, dia memberi peringatan. Keluarga Harimau Hitam mungkin telah dibunuh. Harimau Hitam dilanda kegelisahan. Keselamatan keluarganya terancam. Dewa Durjana telah datang sendiri. Tiada jalan untuk melarikan diri. Harimau Hitam belum tiba. Dr. Sean melawan sendirian. Durjana Merah mengganas. Pemecahan Shaolin dilepaskan demi bertahan.
Kuasa Dr. Shawn menembusi tubuh Durjana Merah. Musuh jatuh, namun belum tewas. Dr. Shawn terpaksa melarikan diri dalam hutan bersama anak perempuannya. Dewa Durjana melancarkan api pembakar angkasa. Dr. Shawn dan anaknya terperangkap dalam jarak serangan. Dengan baki tenaga, Dr. Shawn mempertahankan mereka menggunakan gaya pemecahan Shaolin. Api Durjana menewaskan pertahanan Dr. Shawn. Dr. Shawn dan anaknya ditelan lautan api. Sementara itu, harimau hitam berlumba melintasi gunung dan istana. Dia semakin hampir. Namun, segalanya sudah terlambat. Pesawat sudah berlepas. Dr. Shawn dibawa pergi. Harimau hitam bersumpah akan mengejarnya hingga ke hujung dunia. Apakah nasib Dr. Shawn sekarang? Mampukah harimau hitam mengejar musuhnya? Jumpa nanti dalam jilid 4. Keperwiraan Naga Merah.